Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pelik sekali ni di Pendakwah Teknologi. Benda pertama yang nampak adalah tangan saya. Okey, kenapa saya tunjuk tangan saya ni? Sebab apa yang saya tengah pegang sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini adalah telefon terbaru keluaran Honor. Ini adalah Honor 600 Pro. Okey, jadi kalau saya nak cerita sikit spesifikasi dia, yang saya pegang ni, model ni dia ada 12GB RAM dan 512GB storage ataupun dia punya ROM tu lah. Okey, jadi kalau anda tengok lah, memang saya boleh cakap sikit lah. Dia punya pembuatan, dia punya material semua tu untuk telefon ni memang sangat best, dan antara yang saya suka adalah dia punya display tu. Okey, jadi kenapa yang saya duk pegang macam ni? Sebab dalam video kali ni, saya nak fokus spesifik kepada satu benda, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya nak fokus kepada keupayaan AI yang ada dalam telefon ni. Jadi secara khususnya, saya nak tunjukkan dekat anda keupayaan Honor AI tu. Okey, nanti saat kalau saya nak tunjuk benda tu, saya nak kena tekan macam-macam. Saya nak sangkut dulu telefon dekat dia punya penyangkut. Alright, jadi saya dah letak telefon ni dekat atas mounting macam ni. Senang saya nak tunjuk dekat anda. Jadi mesti anda terfikir, kenapa yang saya beria nak letak atas mounting ni kan? Kenapa saya tak ada tunjuk muka saya semua kan? Sebab benda ni ada satu benda yang sangat penting tau, saya terang. Okay, sebelum tu, tadi kan saya bercakap pasal Honor AI. Jadi saya dah letak icon Honor AI tu dekat sini. Senang untuk easy access. Okay, saya tekan dekat Honor AI ni. Nah, inilah dia. Jadi sekiranya anda tidak familiar dengan Honor AI, inilah rupa dia sekarang ni. Dan buat masa saya lah untuk apa yang saya dapat sekarang ni. Dalam Honor AI saya ada beberapa akses kepada beberapa ciri AI. Contohnya kan dia kata kat sini, your AI Assistance. Dia ada AI Settings Agent. Dia ada AI Photos Agent. Dan dia ada AI Memories. Jadi dalam video ni saya nak tunjuk dua benda ni dulu. Okay. Mari saya start dengan AI Settings Agent ni dulu. Okey, sebelum saya teruskan, saya nak cerita dulu dekat anda. Kenapa yang saya buat macam ni? Kenapa yang saya tak pegang telefon ni ataupun buat screen record dan sebagainya? Sebab saya nak tunjuk dekat anda berapa laju processing AI dekat telefon ni. Saya nak bagi anda nampak benda yang berlaku dekat sini secara real time. Kalau boleh saya nak tunjuk dekat anda secara live, tapi saya tak boleh nak buat live, jadi saya buat real time. Jadi video ni saya tak akan potong, saya tak akan edit bagi laju, saya tak akan buat apa. Anda nampak sebanyak lama mana benda tu proses, sama macam saya duk record ni sekarang ni. Okey, jom. Saya cerita dekat anda pasal AI Settings Agent. Jadi apa yang AI Settings Agent ni boleh buat? Dia boleh run arahan yang kita suruh dia buat untuk nak control telefon ni. Okey, contohnya kan sekarang ni yang nampak dia tulis kat atas tu. I am AI Settings Agent, I can help you quickly adjust system settings. Okay, so dia bagi 3 arahan dekat sini. Arahan contoh. Okay, katakan saya tekan kat sini. Turn on personal hotspot. Pak, saya tekan benda tu. Okay, tu tiba-tiba dia buat turn on personal hotspot. Kalau saya tutup dekat sini, boleh tutup. Ataupun, contoh yang simple, saya tekan lower the volume. Nampak? Lepas tu, dia lower the volume. Okay, katakanlah saya nak buat lagi sekali. Lower the volume. Lepas tu, dia lower lagi the volume. Okay. Mungkin anda terfikir, apa yang mantap sangat? Best sangat ke? Ini nampak macam setting biasa lah kan? Sebenarnya tidak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau anda perasan, benda ni macam satu chat punya interface. Macam kita dah pakai chat GPT semua tu tau. Ini macam arahan kita, ini adalah jawapan daripada AI. Arahan kita, jawapan AI. Arahan kita, jawapan AI. Jadi dalam contoh ni, bila kita bagi satu arahan bertulis macam ni, AI dalam ni akan proses arahan kita tu dan dia akan cuba control setting dalam telefon ni berdasarkan apa yang kita suruh dia. Tu cerita dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi yang 3 atas ni adalah contoh. Okay, jadi kalau anda nak suruh AI ni buat kerja, anda nampak ada dekat bawah ni macam ada button yang ni kan, nampak macam keyboard ni. Anda boleh tekan benda ni dan anda boleh bagi arahan dekat dia nak suruh dia buat apa. Tapi yang tu tak maco. Okay, nampak tak macam dia ada logo macam speaker, mikrofon ni kan? Okay, mari saya tekan kat sini dulu Okay. First kali, anda boleh menulis, tapi tak best. Yang lagi best adalah, nampak ni, hold to talk. Nah, okay, tengok saya tunjuk demo dulu sebelum saya explain. Tekan kat sini. I want you to decrease the volume up to like 20%. Yeah. Dia turunkan 20% daripada yang atas, nampak? Ataupun saya boleh kata kat dia macam ni. I want you to put the volume to maximum. Anda nampak tak berapa laju dia punya processing tu? Okay, kalau anda tak, okay, saya tunjuk lagi lah. Contoh kan. I want you to turn off Wi-Fi. Ya, nampak? Ataupun
I want you to turn on back the Wi-Fi. Tu dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nampak tak? Jadi untuk nak bagi anda faham lah, kenapa yang saya suka sangat benda ni, dia proses arahan saya tu dengan amat laju. Okay, apa yang berlakunya adalah, bila saya tekan hold to talk ni, apa yang saya cakap, dia akan transcribe jadi tulisan. Tulisan tu pula akan dihantar kepada AI ni untuk diproses. Dan bila AI ni faham apa yang saya nak, dia akan kawal telefon ni untuk nak buat apa yang saya suruh dia buat. Dan benda ni berlaku dengan sangat laju. Kalau anda pernah guna benda-benda macam smart home, anda pernah pakai Google Assistant ataupun Amazon Alexa, Apple Siri dan sebagainya, benda ni bila anda nak kawal lampu ke apa kan, dia tak selaju macam ni tau. Okay, adakah benda ni perfect? Tak. Okay, saya tunjuk dekat anda lah. Contoh ni kan contoh kan. Okay, saya tekan kat sini. I want you to turn off both the Wi-Fi and Bluetooth. Okay, nampak tak? Saya punya arahan dekat ni, saya kata, I want you to turn off both the Wi-Fi and Bluetooth. Tapi ceritanya adalah, dia hanya tutup Wi-Fi dulu. Lepas tu Bluetooth tu dia tak tutup. Sebab apa? Saya perasan AI ni, kalau anda bagi dekat dia arahan yang memerlukan dia buat beberapa action, contohnya Wi-Fi yang first, Bluetooth yang kedua, dia hanya boleh buat satu je. Yang kedua tu dia tak boleh nak buat. Okay, satu lagi contoh lah. Turn on Bluetooth and Wi-Fi. Okay, I have turned on Bluetooth. Nampak? Bila saya kata dekat dia turn on Bluetooth and Wi-Fi, bila dia turn on Bluetooth tu, dia buat yang pertama, yang kedua tu dah tak ada. Tapi pada saya tak apa, ini mungkin benda yang mungkin owner boleh perbetulkan lepas ni ke apa ke, tapi itu bukan isu. Pada saya ini mancur. Okey. Lagi satu saya nak tunjuk dekat anda, kelajuan dia nak transcribe saya bercakap tu. Dan keupayaan AI ni untuk nak faham apa yang saya cerita tu. Okey, contohnya macam ni lah. Saya nak suruh dia kurangkan screen brightness. Saya boleh bagi arahan kata kat dia, contohnya kurangkan screen brightness 10% ke apa, contoh kan. Straightforward. Tapi saya tak nak buat macam tu. Saya nak bagi jalan cerita, nak tengok dia faham ke tak. Okay, saya tekan ni lah. Okay, I want to tell you something. So I'm feeling a bit dizzy right now. I think maybe my eyes has like something wrong with it. So I think it's because of the screen brightness. So can you please reduce the screen brightness so that I don't feel dizzy as much as I'm feeling right now. I'm not so sure why. Maybe I need to drink something, or maybe I'm dehydrated, or maybe I'm working too much. But yeah, that's it. Okay, I have dimmed the screen. Ada nampak tak tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Arahan dia adalah untuk nak bagi kurang screen brightness ni, nak bagi dim screen tu. Saya punya lah duk cakap panjang lebar, tapi bila saya cakap panjang lebar, anda tengok noh berapa laju dia transcribe tu. Saya cakap tu terus keluar transcription, dan terus arahan untuk dim the screen tu laju betul. Dahsyat tak dahsyat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau AI lain, saya duk buat macam-macam AI, saya tahu macam mana bila kita run AI local model dan sebagainya kan. Kalau AI lain bila kita dah beritahu dekat dia terlalu banyak benda macam ni kan, dia nak kena proses dulu. Paling tidak pun dia akan ada masa processing tu sebelum dia boleh buat arahan seterusnya. Masalah dekat dalam Honor ni, saya tekan hold to talk, saya sembang panjang lebar, cerita tu panjang lebar supaya macam Panglipu Lara, nak suruh dia screen brightness ni dim sikit je, dapat terus dim, tak soal banyak. Laju tak laju. Okay, dan last kali nah. Sebelum saya akhir untuk bahagian ni kan, saya nak tunjuk dekat anda satu benda yang saya terjumpa. Yang ni paling mantap yang saya rasa. Dan tengok lah. Okay, I want to tell you I think I'm feeling like playing a game right now. So before playing that game, I think I would want you to optimize the phone so that I don't die in the game. So can you do something so that this phone is really, really optimized? Okay. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Okay, kalau anda tak pernah pakai telefon Honor, mari saya tunjuk dekat anda apa yang dia buat tadi Saya kata dekat dia saya nak main game. Lepas tu saya minta lah dia tolong optimize telefon ni kan, kononnya kan. So apa yang dia buat ni, saya tutup ni kan. Ada satu aplikasi dekat belakang ni, nampak dia macam aplikasi Shield macam tu. Kalau saya tekan ni, benda ni nama dia macam System Manager tau. Jadi kita boleh tekan button optimize ni untuk nak clear lah, macam nak bagi memory tu clear dan sebagainya. Macam-macam. So benda ni adalah satu aplikasi yang ada dalam telefon ni. Jadi apa yang shocknya adalah, bila saya buka tadi tu, benda ni, yang kata AI settings agent ni, saya habaq kat dia, saya nak main game.
Lepas tu sebelum nak main game tu, boleh tak tolong pastikan keadaan telefon ni berada dalam keadaan optimum. Dan untuk nak buat benda tu, anda tahu dia buat apa? Dia pergi buka aplikasi tadi dan dia pergi run optimization. Dahsyat tak dahsyat tuan-tuan dan puan sekalian? Itulah dia. Ini baru satu daripada beberapa keupayaan AI yang ada dalam OpenAI ni. Itulah. Alright, tadi kita masuk dalam bahagian yang kedua pula. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, jom kita masuk kepada bahagian kedua. Kita nak gunakan AI Photos Agent. Okey, saya tekan dekat sini. Untuk AI Photos Agent ni, dia ada macam-macam dekat bawah tu. Contohnya ada dua lah kat sini kan. First kali dia ada AI Photo Editor. Lepas tu dia ada AI Style. Lepas tu dalam AI Photo Editor ni pun dia ada macam-macam yang dia boleh buat kat bawah ni. Lepas tu dalam masa yang sama, bila anda tekan salah satunya, contohnya macam ni, dia ada banyak lagi option kan. Jadi untuk nak tunjuk dekat anda, saya nak tunjukkan anda semua sebab benda ni memang best. Okey, saya tekan dekat upload gambar ni kan. Ini adalah beberapa gambar yang saya hasilkan menggunakan OpenAI. Kan dia ada yang image yang 2.0 tu. Ni gambar-gambar dia. Gambar-gambar ni saya hasilkan untuk nak tunjukkan dekat anda keupayaan AI dalam telefon ni. Okay. So, first kali saya tekan gambar yang perempuan bawah ni. Okay, macam mana anda nak pilih gambar? Anda gambar dalam foto album mana tu anda pilih. Lepas tu dia ada satu button macam checkbox kan ini. Macam right ni anda tekan. Dia akan masukkan dalam foto editor tu tau. Okay, so ni AI Photos Agent. First kali saya nak pergi kat bawah ni. Dia ada Static Image Eraser. So bila saya tekan dekat Static Image Eraser ni, saya ada 3 option dekat bawah ni. So option yang pertama dia kata Remove Passerby. Yang kedua dia kata Remove Reflection. Yang ketiga dia kata Remove Close Wrinkles. Maksudnya dia buang orang kat belakang, dia buang benda-benda yang orang kata apa, macam pantulan benda kat atas cermin dan sebagainya, dan dia buang kedut baju. Anda boleh pilih 3. Okay, first saya tunjuk dulu. Gambar ni saya hasilkan oleh OpenAI supaya ada ramai orang. Mari kita remove dia punya passerby. Anda tengoklah, saya tunjukkan anda, saya tekan. Anda tengok berapa laju dia buat kerja. Rasanya tak sampai 5 saat, 6, tak, saya baru nak kira, tak sempat nak kira. Tapi anda tengok dah, orang dekat belakang tu dah tak ada. Okey, saya tunjuk dah. Sebelum, selepas. Sebelum, selepas. Okey, untuk pengetahuan anda, tuan-tuan dan puan sekalian, function ni dia menggunakan cloud service. Jadi saya tanya owner itu, saya kata bila dia buat kerja-kerja AI ni, kat mana dia proses tu? Dia bukan proses dalam telefon, dia proses dekat dalam cloud yang owner punya. Okay, jadi saya zoom in sikit lah. Okay, bila saya tekan gambar tu, anda boleh nampak gambar tu secara menyeluruh. Okay, bila saya tekan ni, anda nampak sebelum dan selepas dia. Tengoklah, sebelum punya ramai orang, selepas. Sebelum, selepas. Jadi kalau anda tengok contohnya kan, dekat sini kan, ni kan, dekat belakang ni, orang tu tadi ada orang. Lepas tu AI tu buat apa? Dia buang orang tu dan dia ganti balik benda ni. Okay, first kali lah saya nak cerita beberapa benda. Kalau saya tengok dekat bahagian ni, anda tengok dekat rambut-rambut ni kan, nampak tak macam dia ada benda dekat belakang rambut tu? Jadi saya tak nafikan hasil AI dia tu tak ada lah dahsyat. Orang kata gila-gila dahsyat tau. Okay, anda tengok lah contoh ni kan. Sebelum ni, nampak dia ada orang. So kita boleh nampak kalau saya zoom in sikit. Dia ada orang, kaki dia dekat bawah tu. Lepas tu ada kaki sampai pinggang ni. Lepas tu ada tangan dia tau. Jadi bila saya zoom in dekat sini, rambut ni halus-halus. Tapi bila saya buang lah, nampak lah. Sebelum ni ada orang, bila AI cuba nak buang orang ni, dia boleh buang. Tapi dia tak boleh nak buang sampai ke bahagian rambut tu. Okey. Tapi tak apa. Sebab apa? Saya tak nafikan juga. Kalau gambar yang sama tadi, kita bagi kepada contohnya kan, Google punya Nano Banana Gemini tu kan, ataupun yang OpenAI 2.0 ni, memang mungkin dia boleh buang orang ni semua dengan lebih baik, lebih cantik. Tapi masa yang diperlukan tu adalah lebih banyak. Nak buat gambar ni pun ambil dekat 2-3 minit juga tau. Dia bukan macam yang ni tak sampai seminit terus settle kan. Okay. So itu adalah remove passerby. Okay, seterusnya. Mari kita pilih gambar lain pula. Okay, discard gambar ni. Okay, tekan seterusnya. Okay, seterusnya saya nak ambil gambar perempuan ni. Okay, ini saya select dulu. Saya cerita dekat anda. Okay, kita pergi kepada Static Image Eraser. Saya nak buat option yang kedua. Remove Reflection. Okay, sebenarnya ni first time saya try lah. Saya tengok, saya tak tahu jadi ke tak. Kalau tak jadi, kena record balik lah. Okay, remove reflection. Tekan. Okay, kira 1001, 1000 tak sempat nak kira. Okay. Alright, dah tengok anda. Sebelum, selepas. Sebelum, selepas. Perasan tak? Kalau anda tak perasan, mari saya tunjuk dekat anda. Gambar ni, asalnya, okay, ni saya tunjuk gambar sebelumnya. Gambar ni adalah gambar seorang perempuan yang kononnya sedang nak buka satu pintu kaca. Jadi dia duduk di belakang pintu kaca. Lepas tu kalau anda nampak pintu kaca ni macam dah terganjak sikit tau. Jadi dekat atas kaca ni, dia ada reflection. Ni gambar asal dia ada reflection macam meja dekat sini. Nampak tak? Ni, macam meja orang. Macam contohnya belakang ni ada office. Kat belakang ni ada office. So bila dia buka pintu tu,
kaca tu reflect gambar meja tu. Jadi apa yang berlakunya adalah bila saya tekan yang option remove reflection tu, dia buang pantulan benda kat belakang tu dekat atas kaca tu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau korang tengok perasan tak? Memandangkan dia duduk berdiri dekat belakang cermin, kita masih nampak lagi yang efek diri belakang cermin tu duk ada lagi tau. Tapi AI ni bila dia remove reflection, dia tak remove bagi nampak clear terus. Benda efek cermin tu ada. Cuma dia remove benda yang dipantulkan saja. Tu memang serius tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang dahsyat gila-gila. Untuk AI nak faham, bukan nak buang kaca dan hanya buang pantulan ni saja, itu adalah dahsyat. Sedangkan bila anda tengok dekat gambar ni, ni gambar yang dah dia edit tau. Anda masih nampak lagi kaca dekat depan dia tu. Nampak? Sebelum ni ada pantulan lagi dahsyat, ni ada kaca. Tu dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan apa yang lagi bestnya adalah benda ni laju betul. Tadi kalau dah tengok saya kira tak sampai 5 saat. Laju gila dia proses gambar ni. Okey, jom kita pergi belakang balik. Tu yang kedua. Mai saya ambil yang ketiga. Okey, ni saya tak payah save. Okey, saya buka lagi AI Photo Sager ni. Okey, mai saya buka, saya pilih pula gambar ni. Ni gambar laki-laki yang saya suruh OpenAI buat. Semata-mata untuk nak tunjuk dekat anda baju yang berkedut, wrinkles kan. Okey, mai saya first kali saya zoom out dulu, saya pilih dulu gambar ni. Okey, tekan tanda tambah kat atas ni, tanda ni, right. Okey, pergi kepada static image eraser, tekan kat dia. Okey, jom kita pergi yang ketiga. Nampak dia tulis kat bawah tu, remove wrinkles. Okey, tekan. Okey, 1001 tak mbak, saya baru nak kira tak sempat. Okey, tu dia. Okey, anda tak nampak saya tekan sebelum, selepas, sebelum, selepas, sebelum, selepas. Mari kita zoom in sikit. Anda tengok ni, anda tengok baju dia Ini adalah selepas edit. Sebelum edit. Selepas edit. Sebelum edit. Selepas edit. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Okey. Anda perasan tak? Baju dia ni, material baju dia ni, dia bukan jenis yang macam kalau kita iron macam baju tentera yang flat tu, tak? Dia macam cotton yang mana kalau anda pernah tahulah ada setengah-setengah baju kat Uniqlo tu yang mana kalau anda iron pun kat mana pun dia still nampak wrinkle ni kan. Jadi kalau asalnya baju tu nampak macam orang kata apa tu berkedut banyak, bila kita gunakan AI tu, dia buang kedutan tu tau. Tapi kedutan dekat baju tu dia tak buang semua, dia bagi nampak natural lagi. Dengan secara kasarnya maksudnya, orang tahu baju ni adalah jenis yang berkedut, tapi kedutan tu dah hilang banyak sebab kita iron. Dia berbeza macam ni. Ni sopa macam baju yang tak iron langsung. Nampak tak? Tu dia. Aduh. Jadi bezanya apa dia? Contohnya masa bila anda nak pakai ni. Katakanlah anda ambil gambar, lepas tu gambar anda mungkin nampak tak profesional sebab baju berkedut apa kan, anda nak upload kat social media, bila pakai macam ni, dia nampak dia tak berkedut. Tapi benda-benda lain, contohnya yang macam gambar belakang ni semua, nampak tak ada perbezaan apa. Gambar ni semua memang tak berubah. Hanya pakaian saja. Even dekat atas leher ni semua kalau anda tengok, dia tak ada perubahan apa dekat atas kulit tu. Hanya gambar semata-mata. Tu dia. Nampak tak? Oi, memang mantap . Senang betul. Serius, senang betul. Saya lagi sekali saya tekankan, saya tak nafikan benda macam ni. Ya, betul. Kita boleh pakai Gemini dan apa. Tapi sekarang ni dia dah ada dalam Honor AI ni. Memang orang kata siapa yang ada telefon ni senang lah nak buat kerja ni. Alright, jadi dalam bahagian terakhir ni saya nak tunjuk dekat anda satu ciri yang paling best dalam Honor 600 Pro ni. Okay. Jadi macam mana anda nak gunakan ciri ni? First kali anda kena buka gallery. Okay, saya buka gallery ni. Okay, jadi anda tengok dekat bawah ni dia ada banyak tau. Okay, dalam gallery ni kan. Okay, saya buka mula-mula lah. Mula-mula dia ada photos. Mana anda boleh nampak semua ni. Lepas tu dia ada album. Lepas tu dia ada memories. Lepas tu dia ada create. Okay, jadi benda ni ada terlalu banyak. Saya akan fokus satu saja. Kita nak pergi dekat bahagian create ni. Okay, jadi dekat create ni anda nampak dekat atas ni dia tulis image to video. Dia benda ni pun ada macam-macam option lagi. Tapi kalau saya nak fokus semua, dia akan jadi terlalu panjang video ni tau. Okay, jadi kita akan pergi kepada image to video. Bila saya tekan image to video ni, anda boleh tengok dia ada beberapa option. Contohnya yang ni dia ada motion pilot, lepas tu dia ada magic motion, lepas tu dia ada vision shift dan dia ada magic wardrobe. Okay, 4 benda nak dibuat, tapi saya akan ambil satu je dulu dalam video kali ni. Okay, saya pilih dulu yang ni, motion pilot sebagai contoh. Okay, jadi dekat sini saya kena tekan select images ni. Okay,
Untuk nak gunakan motion pilot tu, saya kena pilih beberapa gambar. Jadi dalam kes ni, saya pakai 2 gambar je. First kali contohnya saya pakai gambar lelaki ni. Lepas tu yang ni mungkin sebagai gambar pertama. Yang ni saya akan gunakan sebagai gambar yang kedua, gambar terakhir. So nampak ada 2 selected image kan. Saya tekan add. Okay. Jadi, sekiranya anda tak tahu apa yang sedang berlaku ni, ini adalah satu AI yang akan menggabungkan kedua-dua gambar ni untuk dijadikan satu video dengan kaedah image to video. Di manakah dia akan gunakan gambar ni sebagai gambar pertama ataupun scene pertama, dan ini akan jadi scene yang terakhir dalam video tu. Okay. Dan daripada tu yang nampak kan, start frame dengan end frame. Lepas tu dia tanya dekat sini, aspect ratio, anda nak buat video tu macam mana? Anda nak buat video menegak ke? Anda nak buat video melintang? Nampak? 9:16 ataupun 16:9. Lepas tu dia ada duration kat bawah ni. Macam ni saya tak boleh nak tekan sebab 5 saat tu adalah yang standard sekarang ni. Dan bawah sekali dia ada prompt. Prompt ni adalah arahan yang kita nak beritahu dekat AI ni nak suruh buat video apa. Dan sebenarnya kan kalau anda tengok, saya nak swap gambar macam ni pun boleh, tak ada masalah. Okay, contohnya kan saya nak letak perempuan ni sebagai frame pertama, lelaki ni sebagai frame terakhir. Contohnya kan. Okay, jadi prompt dia apa dia? Dia kata dekat sini, generate a vivid and interesting video based on the input images, bringing the photos to life. Okay, tak payah tukar lah. Boleh tekan kalau nak. Tapi pada saya tak apa, cukup. Okay. Seterusnya dekat bawah ni nampak dia tulis add sound, maksudnya anda boleh tambah ataupun anda boleh buang bunyi. Kalau saya tutup ni maksudnya dia tak akan tambah bunyi. Bunyi itu adalah secara AI, maksudnya bukan bunyi yang kita tambah sini tau, AI akan turun buat. Dan sebelum saya tekan generate ni, kalau anda nampak dia tulis kecil kat atas tu, limited time free trial. Maksudnya function ni tidak akan ada sampai bila-bila secara percuma, mungkin lepas ni berbayar, tapi buat masa sekarang ni sekiranya anda membeli Honor 600 Pro ni dapat. Okay, jom kita tekan generate. Dia loading dulu. Okey. Macam yang saya cerita dekat anda, saya tidak akan mempercepatkan ataupun melambatkan video ni. Saya tak akan potong ni. Saya akan bagi anda tengok secara real time. Jadi kalau anda rasa macam tak larat nak tunggu, anda percepatkan ke depan. Okey, tapi dalam masa yang sama dah, kalau anda tengah duk pakai Honor 600 Pro ni kan dan anda nak generate video, anda tak payah tunggu dia. Anda nampak ada dekat bawah ni, generate in the background. Saya boleh tekan ni dan kita boleh guna telefon ni untuk macam lain kan. Tapi saja dalam video ni saya nak tunjuk dekat anda. Okey, sambil-sambil dia duk generate, dan nampak nah 100% kan. Kalau saya nak terangkan dekat anda kenapa benda ni lebih lambat kalau nak dibandingkan dia duk buat macam image edit tadi. Kalau anda tahulah daripada segi penggunaan AI, nak edit gambar adalah jauh lebih mudah daripada nak edit video. Sebab kalau ikutkan video ni adalah sekumpulan gambar yang bergerak. Kan kita tahu kan frames per second dan sebagainya. Jadi dia perlukan masa untuk processing. Tapi nah sambil-sambil tu kan, anda tengok dekat atas ni saya ada tunjuk bateri tu tau. Nampak tak? Telefon ni saya rasa kan, saya charge dekat 2 hari lepas. Dan saya dah buat macam-macam testing. Saya duk test 5G lah apalah, banyak benda, Wi-Fi testing, macam-macam benda kan. Dan saya duk buat ni pakai buat nak sembang. Nampak? Oh, dahsyat. Okay, saya tunjuk lagi sekali dekat anda. Nampak tak? Tu dia. Tu dia tuan-tuan dan puan sekalian. Ini kalau kita tak tahu kan, kalau sekali imbas orang akan ingat ni memang gambar, orang kata apa, video yang memang orang ambil betul-betul. Saya cerita dekat anda nah, kalau anda nak buat macam ni, ini kira ciri ni ada dalam telefon ni kira amat dahsyat tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau sebelum ni kan, bila kita nak buat orang kata macam image to video yang mana ada start frame, end frame dan sebagainya, anda nak kena ada akaun berbayar. Tak kisahlah sama ada Google View ke ataupun Sidance ke apa, tak kisah kan. Benda ni sekarang ni ada dalam telefon ni. Dan saya duk pakai telefon ni dekat seminggu lebih dah. Saya duk try macam-macam duk buat banyak betul video yang saya buat. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian, 3 ciri AI yang ada dalam telefon ni. Jadi saya dah tunjuk macam-macam. Sebenarnya lagi sekali saya nak tekankan ini bukan semua tau. Ini hanyalah 3 daripada banyak lagi. Dan video ni pun saya dah rasa dekat lebih daripada setengah jam. Okey, apa pun saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda. Sekiranya anda ada sebarang soalan yang anda teringin nak tanya pasal telefon ni ataupun nak suruh saya buat apa-apa, anda boleh beritahu di ruangan komen. InsyaAllah saya akan buat video seterusnya untuk anda. Sebab saya memang tengah buat testing video penuh lah untuk telefon ni. Video ni sekarang ni adalah untuk test Copilot AI dia. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.